Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Hari ini berjumpa lagi dengan Crank. Hari ini pagi ni Crank nak mancing dekat kawasan sini dulu. Dulu kebun pisang, sekarang dah rata, dah panas berjenggih. Jadi sebelum matahari mencerat dekat atas kepala, kita main dekat spot sini dulu. Crank nak main dekat spot sini. Lepas tu nanti kalau dah mencerat matahari kat atas kepala, kita cari spot lain. Sebab panas zaman sekarang ni memang tak boleh tahan lah. Kita berada di garisan Khatulistiwa. Panas kita bukan main-main. Pukul 10 sidai jemuran, kocek je yang kering. Lihat dia punya kerasnya zaman sekarang ni kan. Pukul 10 jemur, kocek je yang kering walaupun cuaca panas. Tak dah, kering main-main je. Tengoklah kalau nanti ada strike dekat kawasan sini, kita main agak-agak sampai pukul 10. Kita cabut lah. Kalau tak ada strike, kita cuba cari tempat yang teduh sikit. Okay, stay tune. Baru sedap. Braking system tak ejas. Strike tak terakam pula, guys. Aduh. Saya sedang. Entuk, Pak. Besar, Pak. Wush, lumayan. Iya, alhamdulillah. Tahu apa saiz memang. Oh, matikan kamera, baling langsung strike. Aduh. Mantap saiz tu bukan kaleng-kaleng. Besar ni. Padu-padu. Aduh, first cast terus kena. Oh, saya sedap ni. Saya sedap ni. Size not bad. First cast terus dia makan dah. Gemuk. Boncet dia boleh lepas makan lah tu. Auto release. Takkanlah kapet hijau cantik macam ni.
Seekor makhluk Allah pun tak mau sambut. Kemon lah. Umpan dah merah. Buat abang marah. Tapi takkan tak ada. Takkan dia tak minat dengan top water. Kaget wong. Cuba try pakai SP tengok pergi dia macam mana. SP semua warna gelap guys. Tak ada yang warna terang guys. Apa kata rumput? Sangkut mungkin. Berat dah. Sangkut. Aduh punya. Aduh punya guys. Aduh punya guys. Ingat sangkut guys. Besar ni. Ingat sangkut tadi. Selalu je dia makan. Besar. Besar guys. Wes. Ingat sangkut tadi. Sangkut tipis je guys. Hai. Masya Allah. Mati-mati hidup aku ingat sangkut. Berat tu. Ingat sangkut punya kau. Besar guys. Dah 2 ekor guys. Mantap guys. Padu. Nengok guys. Mantap ah. Mati aku ingatkan sangkut. Cakap dah dia ada. Rupanya tak makan gula-gula kopi. Sebab tu lah tak strike. Dah 2 ekor gorgon. Hai. Mantap. Top water dia tak nak ambil guys. Tu dah. Gula-gula kopi je kunci dia sebenarnya. Aduh mantap. Ingatkan sangkut.
Sebab tarik tak ada benjuk rasa apa pun. Rupanya dia. Allahu Akbar. Tak sangka. SP gelap pun dia ambil. Okay guys. Kita cuba lagi guys. Okay lah geng. Jam pun dah pukul 9.22. Alhamdulillah hari ni cuacanya tak panas. Daripada pukul 7.50 tadi crank tepat sampai dekat sini. Luncal-luncal, strike, dapatlah 3 ekor. Saiz babon 2 dengan saiz sedap lah, saiz tapau. Saiz tapau satu dengan papa mama. Tak tahulah sebab tak ada jumpa anak ada. Ni mungkin legend kan, sebab tak ada jumpa anak. Kalau jumpa anak ada kena lepaskan semula, tak ada. Jadi memang dia Lone Ranger tu. Dah pukul 9.23 ni. Pukul 7 kira tolak terajang sepak, bentis kaki, jatuh tombang 2 jam lah mancing. Kan, cukup lah sampai dekat sini. Ingat, KFC bukan yang goreng, tapi crank pergi mancing. Okey. Assalamualaikum.